clear 1K anchor jadi crack macam ni. Bahagian dada yang kena. So ni dia punya speed apa boleh adjust kat sini. Okay. So tekan ni dulu. Tapi tak settle juga sebab ada part-part macam tempat sempit ni aku tak berani nak tekan. Tapi hilanglah sikit-sikit macam kat sini-sini tempat sempit ni memang tak boleh buang lah. Aku tunjuk dekat sikit. Macam kat sini kan. Kat sini nampak. Kat situ ada lagi bekas kan. Aku tak berani tekan lah sebab kira dah banyak lapis tau. Kira dah nak sampai dekat dia punya cat kan ni. Dah kuih nipis lah. Sebab ada part yang macam tepi ni dah nampak dia punya apa hakis lah. So aku tak berani tekan lah. Tepi ni ada sikit kat sini ada sikit buat kat situ. Yang tu tak berani tekan lah. Tapi boleh lah, takkan nak buat kilat-kilat sikit-sikit tu boleh lah. Yang ni tak nampak dah mata kasar compare yang awal tadi lah. Tapi nampak lah kat sini, nanti aku letak stiker balik lah. Boleh tutup kot. So dari jauh tak nampak sangat ni dari jauh. Kau tengok dari dekat memang nampak lah. Ada sikit kat sini. Tu. Ni jadi kelak lah ni apa? Habuk polish tadi. Tapi boleh hilang dah nampak. Ada sikit kat situ kan. Boleh nampak lah yang ada lebih-lebih tu. Aku tak berani tekan lah sebab dia dah nak sampai dekat dia punya cat. Okay. So mantap ke lah aku pakai ni. Yang ni yang last kali nak bagi kilat. Yang first tadi aku pakai ni. Yang ni. Ni yang first. Ni yang finishing aku pakai ni. So siapa nak beli polish ni nak buat sendiri kat rumah boleh lah. Aku letak kat beg kuning kat bawah.